Assalamualaikum. Aduh, Baru balik. Mah. You, lapar. Masak boleh? You nampak tak I baru balik kerja? I penat tau. You kerja, I pun kerja. I tak nak masak. Tapau je lah. Boleh? I penat Ayu. I baru balik kerja tau tak? Habis I tak tahu penat ke? I kerja pada pagi sampai malam tau. I balik penat-penat I nak masak untuk perut you. You fikirlah. I balik nak rehat. I balik nak tidur. I nak rest. You tak tanya buat makan. You tak tanya buat masak. Tapau tak boleh ke? Sama je makanan dia. Tolonglah faham. I penat tau, I penat. Bagi I rest. Aduh, tu pun tak boleh nak faham. Balik-balik dah membebel. Bukan tanggungjawab you. Isteri I kan? You cerita ni? Tanggungjawab? Hello bang. Tanggungjawab I bukan kerja tau. Tanggungjawab I duduk kat rumah. Tapi disebabkan you, yalah, rumah kita macam ni je kan. I terpaksa kerja. So kena faham lah kenapa I balik penat-penat I tak boleh nak masak. I tahu I wife you. I kena dengar cakap you. Tapi you ada ni kan. You boleh fikir kan. You penat, I pun penat. You manusia, I pun manusia. I bukan robot tau.